saya Mr. Lee sini. Mari kita tengok soalan SPM Matematik yang berkaitan dengan Form 1 hingga Form 3, bulatan, circle. You tengok bulatan ini, sekarang dia bagi awak luas kawasan berlori adalah 115.5. Sekarang kita nak cari jejari dia ataupun radius. So jejari artinya kat sini nak cari jejari ataupun kat sini nak cari jejari. Kalau dalam sini 240 darjah, saya nak cari sudut kat dalam, kita panggil dia theta. So nak cari theta dahulu guna 360 darjah, satu bulatan penuh 360 tolak dengan 240. You akan dapat 120 darjah. So itulah sudut kat dalam sini. So sekarang yang kita tak ada ialah jejari yang kita nak cari. So macam mana cari? You kena tahu formula untuk luas kawasan ini. Ini panggil luas sektor. So luas sektor punya formula adalah sudut per 360 darjah darab dengan pi j kuasa 2. So itulah luas sektor dia. Dan kita sudah ada luas sektor, sudah diberi dalam soalan. Luas sektor tersebut ataupun luas kawasan berloret adalah 115.5. So sekarang kita nak buat apa? Kita nak buka formula ini. Sudut sudah ada. Sudut ialah 120 darjah. So kita letak 120 per 360 darjah darab dengan pi j kuasa 2. Pi ialah 22 per 7. Exam akan bagi. Lepas tu darab dengan J kuasa 2 yang kita nak cari sama dengan 115.5. Sekarang nak cari jejari. So macam mana cari? Dua-dua nombor ni pindahkan ke sana, terbalikkan dia. Erti saya ialah J kuasa 2 sama dengan 115.5 darab dengan terbalikkan dia. 360 per 120. Pindah lagi 7 per 22. Nampak? Masih tulis darab. Okey, lepas tu guna kalkulator, tekan kalkulator anda, you akan dapat 110.25. Dan akhir sekali nak cari jejari, kuasa 2 pindah sana akan jadi punca kuasa. Lepas tu tekan kalkulator anda, you akan dapat jawapan 10.5. Jangan lupa letak cm unit dia. Siap? Itulah cara dia. Thank you. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.